You. Oh, you. You. Ha? Ni, tengok ni. Ni. Tengok ni. Apa ni? Ni lah, handphone baru. Asal? Best tau handphone ni you. Ni handphone kan you. Kalau campak 2 meter, tak pecah sih you. Handphone ni untuk digunakan, untuk pakai. Bukan nak campak 2 meter. Yang nak campak buat apa? Kalau tak campak, tak pecah lah. Bukan campak lah. Maksud I macam terjatuh ke 2 meter. Macam I punya tempat jatuh, tak pecah. Lagi kan you, function dia kan you. You tahu tak? Kalau sekiranya, macam kita kan suka pergi swimming kan? Kalau pergi swimming, kita tak payah beli dia punya swimming punya plastik tadi. Kita boleh masukkan handphone ni dalam air gitu je. Sebab dia waterproof. Ya ke? Boleh masuk laut tak? Ini, ada orang masuk laut, dia buat diving tau. 6 meter ayu dia buat masuk. Habis dia ambil gambar semua ikan kat bawah, ambil video. Cantik tayu, boleh last 30 minutes underwater. Bayangkan lah. Macam ni bagus. Lagi satu function ni, lagi satu function best apa tau you? Dia cakap apa tau? Dia kata, bayangkan you tengah selfie apa, sekali tak perasan belakang ada orang kan? You boleh circle orang tu, you boleh delete orang tu you, atau benda yang tak cantik kat belakang, you circle benda tu, you delete benda tu. Apa yang bagusnya kalau boleh gitu? Tak bagus lah. Asal tak bagus? Yelah, nanti gambar I dengan you kalau nak step single, you delete je gambar I tu step single. Takkan lah nak buat macam gitu. I kan dah married woman. Tahu pun. And satu kan you? Banyak satu lah ni. Apa dek? Boleh lah you. Tu lagi satu dia. You nak suruh I tengok barang baik ke? You nak pujuk I belikan barang baik? Sama-sama lah, berdua. I tunjuk you dulu, lepas I pujuk. Boleh lah. Boleh lah. I suka lah you handphone ni, best. Agak-agak lah you. Orang lain ada rumah, you nak rumah. Dah kasi rumah dah. Orang lain ada kereta, you nak kereta. Dah kasi kereta dah. Orang lain, suami lain ada isteri ramai, you pun nak isteri ramai juga. I dah kasi you. Ini kali handphone. Orang lain ada handphone, you pun nak handphone juga. Agak-agak lah, you kan ada handphone ni, pakai je lah handphone you ni. Orang lain punya handphone tu biasa-biasa je you. Ini handphone luar biasa. Bukan je I minta you handphone mahal, I minta handphone murah je you. Murah ke ni? Boleh lah you. Murah lah you. Bukannya mahal sangat pun. Kau nak tengok kartun dia tak senang. Okay, kalau you nak handphone ni, sebenarnya I dah tahu pun pasal handphone ni. You dah tahu pasal handphone ni? Tahulah. You start tak tahu je tadi. Alamak, TikTok lah orang hari-hari dah tengok lah. Ni benda pun dah ramai orang pun dah tahu pasal handphone ni. Tapi kalau you nak handphone ni, I tak boleh kasih free. Pasal? I tak boleh kasih free. Kalau you nak, matikan. Kalau you nak handphone ni, I boleh belikan you. Tapi, you nak kena angkat cabaran. Cabaran? Cabaran apa you? Cabaran lah. Mana boleh free. Cabaran agak-agak benda yang you susah buat. You have to earn for it. Barulah kena dengan cabaran. I kasih you reward. I tahu cabaran apa. I masak kayu paling sedap sekali. Kalau masakan sedap you dah biasa bikin sayang oi. Itu bukan cabaran, itu dah biasa. Carilah benda berat sikit. Yang berat sikit. Berat sikit. Cakap pasal berat. I tahu. I cakap ni, I pasal ni handphone ni pasal I turun 5 kg, belikan handphone ni. 5 kilo? 5 kilo lah. Wow. 5 kilo. Berat tak? Cukup berat tak? Boleh ke Dia bilang ke 5 kilo. Sekarang ni berapa kilo? Sekarang berapa kilo Apa jam minum mesti?
You tengok sekejap. Dia tak tahu dia berapa kilo sekarang. Nanti korang tengok dia berapa kilo Okay, you. Ni you. I bawakan weighing machine. Okay, sekejap I letak weighing machine Tak. Okay. Ni. Okay, dah center belum? Dia zero? Dah. Zero dah center Kita tengok. Okay, alright. Okay, sekarang you naik. You tepi sikit. Okay, berapa tu? 70. 20 lah. 70 kilo. Okay, sekarang you 70 kilo Okay. Kan I dah cakap dengan you. Ni mak jatuh. I dah cakap dengan you. 70 kilo sih sekarang budak ni 70 kilo guys dia hari. Okay, hari ni apa tanggal? Apa date? Hari ni apa date? Tengok date. Hari 29. 29 September. Sekarang 70 kilo. Kalau you nak turun 70 kilo 1, 2, 3, 4, 5, 65 kilo you nak kena sampai dia punya target. 5 kilo. Korang rasa dia boleh ke 5 kilo? Turun 5 kilo? Actionnya. Tak apa. I kesian you ni pasal. Ini handphone Honor tau kan? Handphone Honor ni, dia tengah ada, yang you tengok ni keluaran model baru. Handphone model baru yang akan dikeluarkan sekarang ni tengah ada pre-order sale. Pre-order sale dia, kalau you beli sekarang, you book, you beli, you will get a free tablet. You dapat casing, you dapat dia punya warranty 1+1, dia punya crack, kalau apa-apa crack depan belakang boleh crack within 365 days. Kalau sekarang belilah. Tapi kalau after 3rd of October dah tak dapat barang-barang ni. So I rasa beli sekarang. Okay, sekarang I boleh belikan you ada 4 warna. Dia ada hitam, dia ada red, brown red, dia ada sunrise gold, dia ada forest green. You nak warna apa? I suka yang macam gold-gold you. I nak gold lah. Sunlight Gold. Okay, dia ada 2 type of ni 256 dengan 512. Macam tu nak? Mestilah 512. Okay, 512 Sunrise Gold. Boleh? 512 Sunrise Gold, I akan order. Sekarang juga 29 bulan Ya, masih sempat dapat promotion. Let's say dia sampai sini, okay, dia katanya dia akan hantar barang-barang pre-order ni semua after 4th of October. Tapi mungkin kita dapat dalam 6 hari bulan ke sampai 9 hari bulan nak. Tengok dapat bila Sekiranya kalau barang handphone tu sampai delivery sampai, tung, kita ambil handphone sampai, terus ambil weighing machine, kita letak, kita test. You kalau turun you punya kilo, handphone tu you punya. Korang rasa dia boleh ke 5 kilo ni? Alamak, aku tengok dia kesian tau. Tapi tak apalah. Korang support dia lah dalam komen. Korang support lah, kasih dia semangat lah dalam berapa hari ni. Aku rasa ada dalam 5-6 hari 5-6 hari. Tak lah, mungkin dalam seminggu ni dia ada chance. Seminggu ni untuk turun 5 kilo aku rasa masa macam berat lah kesian. I kasih diskaun. Dia kasih diskaun. Daripada 5 kilo, I kasih you turun 3 kilo. 3 kilo? 67. Kalau pada waktu datang handphone tu sampai ke rumah ni, you naik weighing machine tadi tu, 67 kilo, handphone tu you punya. Kalau tak sampai 67.5 pun, you fail. Itu handphone I yang kena. Tak boleh diskaun lagi? Tak, I dah kasih. Tengok dah kasih diskaun lagi. Ia 3 kilo pun kalau boleh turun, dah hebat dah guys Tapi korang rasa dia boleh turun tak? Aku rasa dia tak boleh turun. Korang tinggalkan 4 komen. Kita tengok siapa support Syasha. Deal? Deal. Alright, go. Okay, sekarang you buat apa yang sepatut buat. Lagi berapa hari, turunkan 3 kilogram. I nak tengok kartun dulu. Tenang pergi. Sekarang juga berapa hari lagi. Apa Buat apa? Pandai-pandai kau lah. Ni handphone ni pasal lah ni. Dah, kena jap.